seorang pemimpin sebelum dia mati, dia menamakan siap-siap siapa penggantinya. Dia sakit, maka dia rasa dia tak lama dah, dia kata kalau aku mati, kamu lantik orang ni jadi khalifah. Bolehkah seseorang memperbuat yang demikian? Baik, hadisnya begini. An Abdullah bin Umar qala qila li Umar bin Al-Khattab law istakhlafta qala in astakhlif faqad istakhlafa Abu Bakrin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim, namanya ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yakni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Katanya telah dikata orang dan diberi ingat akan orang kepada bapakku yang menjadi khalifah Rasulullah, namanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada waktu sakit mau kembali ke rahmatullah. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini, katanya masa bapa aku sakit sebab nak mati. Macam mana yang dia tahu sakit nak mati ni ustaz? Sebab Sayyidina Umar 3 hari selepas ditikam tu dia sakit. Masa nak semayang subuh ditikam. Bukan terus mati, dia balik rumah dia ubat, 3 hari tu dah sakit dah. Tak boleh dah nak bangun, nak berjalan tak boleh. Jadi dia dah tahu dah dia nak mati. Maka dalam tempoh 3 hari sakit itu, sahabat-sahabat yang lain ni datang tanya pada Sayyidina Umar, adakah tuan hamba ni sudah sedia maklum tuan hamba ni sakit teruk? Entahkan tuan hamba ni kembali ke rahmatullah, tinggallah kami macam ayam tidak ada ibu, atau tinggal seperti kambing tiada ada gembala. Maka kacaulah orang yang tinggal, tak kala tidak ada kepala dan tidak ada pemimpin dan tidak ada pemelihara, dan boleh jadi berbahaya pada akhirnya. Barangkali bergaduh orang ini mau jadi kepala, atau orang ini mau jadi kepala hingga berbunuh-bunuhan sesama orang Islam. Apalah kiranya tuan hamba jadikan seseorang yang siapa-siapa yang tuan hamba nampak yang patut menjadi khalifah Rasulullah, bolehlah tuan hamba wasiatkan dan angkatkan dia menjadi daripada masa hidup tuan hamba. Kerana kalau tuan hamba meletakkan sesiapa menjadi khalifah, tiada siapa boleh menarik diri daripada menurut dan mendengar apa perintah khalifah yang tuan hamba letakkan itu. Jadi orang yang datang ziarah ni tanya kepada Sayyidina Umar yang sedang sakit akibat ditikam. Kata mereka, tuan lantiklah seorang orang yang boleh dijadikan khalifah. Maklum sajalah tuan ni pun kami nampak tak apa nak sihat lah. Kalau tak dilantik siap-siap, kami takut nanti akan bergaduh kerana berebut kuasa, akan bergaduh kerana nak jadi kepala, dan bila dah tak ada kepala, negara kita berbahaya. Kalau tuan dah lantik siap-siap, tak ada siapalah yang berani bantah, sebab ini pelantikan daripada Umar Al-Khattab. Bila dikata begitu kepada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar menjawab, adalah perkara menjadikan khalifah sebelum mati itu, sebelum mati aku adalah harus pada syarak. Jika aku jadikan khalifah itu siapa-siapa yang aku nampak patut menjadi khalifah, kerana sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku ada memperbuat demikian, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah pada Rasulullah, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar sakit mau mati, telah diangkatnya aku menjadi khalifah Rasulullah, menggantinya selepas daripada matinya. Maka jikalau aku membuat sepertinya, tiadalah aku mengerjakan bid'ah. Jawab Sayyidina Umar, aku boleh lantik siapa-siapa di kalangan kamu yang aku nampak layak untuk menjadi khalifah. Sebab sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar menamakan aku sebagai khalifah. Maknanya kalau aku buat, tidaklah aku dipanggil sebagai bid'ah, sebab diperbuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabat khalifah Rasulullah, maka perbuatan itu walaupun Nabi tidak buat, tidaklah dipanggil sebagai bid'ah. Jadi janganlah kita kata semayang tarawih 20 rakaat itu bid'ah.
Janganlah kita kata kunut selepas subuh itu bid'ah, sebab ianya diperbuat oleh Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di sini dalilnya. Kata Saidina Umar, kalau aku lantik pengganti aku pun, aku tidak dikira sebagai bid'ah, sebab Abu Bakar yang buat. Aku ni menjadi khalifah sebab Abu Bakar yang lantik aku sebelum Abu Bakar mati. Jadi tidaklah pernah dipanggil sebagai bid'ah.